Daripada Selangor atau KL, dia punya dekat tu guys, tak boleh nak jamak. Kena solat dulu sebelum keluar guys. Tak sampai 2 mahalah pun. Guys, kita dah sampai ikan glam site. Oh, banyak tempat guys. Kita boleh pergi makan sini nanti. Berapa minit kalau kita nak keluar cari makan? Ui, sini banyak. Ada aicha, ada makanan western, nasi kandar. Nak massage pun boleh. The room was doing nothing much. Same old shirt, same dust. I had no big plan for the day, no movie kind of weather, but something in the... Guys, kita dah sampai ikan glam site. Kita nak check in dulu. Lepas tu baru kita masuk kat kemah. Jom. Kemah yang tanda sharing, dia letak kat bawah. Kita punya nanti kat atas tu. Tanah dekat mana? Oh, situ. Kita kat atas. Sunshade on the grass. It's a nice day, good light, good mood. Let the moment. Ini dia punya tiba. So kalau nak dapat lepak sini, ada tempat ili. Ni ada bendi beci. Ada aiskrim. Oh, ni di bawah. Nanti kalau nak main kita kena sewa dekat sini. Ada kelapa. Ni kalau nak order teh pun boleh. Macam kafe punya. Kita buat kat sini, belakang kaunter. Where the breeze can read the whole place moves easy. Green leaves overhead, one song from a speaker and a smile we never planned. It's a nice day, sun on the blanket shade. Guys, kita dah settle check in. Kita orang dah dapat pedal Rental, sewa. sebab kita orang dah booking daripada semalam lagi online. Ni semua yang untuk The Alpine. Even if it lets me down, a memory is better than nothing. That's what Oh, I ni kita punya. Sini. some things don't stay forever. Kita ada kipas. Walaupun dekat sana ada aircon. Found an Aircon kita buat full blast 16. Paling tinggi punya suhu. Kita ada set ni. Boleh minum air teh kat sini. Oh, tak ada, kena buat. Dia ada buka. Ada 2 cawan untuk 2 pack. Lepas tu boleh duduk kat sini. Kat sini. Lepas tu dekat sini bagi cermin, tisu, ada kettle. Lepas tu premium filtered water, air premium ya. Lepas tu kat sini ada teh. Teh kita buat kat sana nanti. Dia ada bagi cup untuk buat Nescafe 3-in-1. Yang ini benda-benda yang penting macam berus gigi, sikat, sabun. Lepas tu yang ketiga, tempat ketiga ada hair dryer. Ikan punya hair dryer guys. Ini tisu. Lepas tu dia ada slipper 2. Tisu lagi. Lepas kat sini ada lampu table. Kalau terang sangat boleh buka yang ni sebelum tidur. Kat sini kita ada katil guys. Sekali dengan ni ada snack sekali. Ada 3 Mentos, Apollo. Ini saya punya favourite orang. Saya suka gila yang ni, potato crisp. Kandas, ada bathtub korang. Ada bathtub. Glamping ada bathtub. Lepas tu yang tu set untuk shampoo dengan basuh badan. Toilet bowl, dia punya air, siki. Oh, water pressure kuat. Bagus.
Guys, kita nak pergi main pickleball. Dekat sini kita punya kemah. Naik atas ni pergi ke pickleball atas tu, yang tu warna bumbung hitam tu. Untuk yang stay sini dia bagi free je. Cuma kena sewa dia punya paddle dengan bola. Orang luar pun boleh juga nak main pickleball dekat sini, tapi kena bayar. Untuk satu slot RM50. Okay guys, kita dah sampai dekat pickleball court. Where did I go? Wah, I was just here a minute ago. Where did I go? dekat bawah ni boleh sewa dewan untuk buat event. Boleh je nak buat wedding event dekat sini kan. Kat kawasan bukit ni, buat-buat matching. Breathing through a half-closed door. There's a cloud in my sweater, there's a bird in the sink. I was looking for nothing and forgot how to think. The clock made a circle and fell off the wall. I didn't try to catch it, I just watched it crawl. Maybe I slipped through the quiet. Maybe I went with the light. Maybe the room got bigger when I closed my eyes. Where did I go? I was right here, I know. But my mind took a walk down the street, made of smoke. Where did I go? Did I float through the blue? Or did the sky come inside and pretend to be? Guys, sekarang pukul 4.47. Kita book pickleball untuk 1 jam je. Sekarang kan tengah viral Dubai Chewy Chocolate tu kan. Saya dapat ni satu Baked by Mel. Yang ini kena better guys. Yang ini satu lagi pun ramai juga influencer review, flavor pistachio. Memory is better than nothing, even when it comes undone. I don't Manis, lepas tu banyak, and kunafa dia rangup korang. Kita nak try Baked by Mel pula. I won't make it me forever. Kunafa dia lagi rangup, minti dia lagi creamy, lagi basah. Di dalam dia ada kacang. Dia punya luar kulit dia tak manis sangat, chewy, All that's left. tapi tak manis sangat. Hai guys, makanan kita dah sampai. Makanan ni semua dah include sekali dengan package penginapan yang kita bayar. Ada 2 pilihan, korang boleh pilih BBQ ataupun steamboat. Yang ni kita orang pilih BBQ. So dia bagi enoki, lepas tu ada 2 telur. Yang ini ubi, marinate beef, chicken. Yang ni pun beef. Lepas tu ada sausage. Yang ni butter. Yang ni mushroom, nanti kita nak bakar. Ada jagung, dia bagi 4. Yang itu pumpkin kot dengan lemon. Yang ni bawang. Lepas tu dia bagi juga 2 sos. Yang ni cutlery. Nanti nak masak dekat atas ni pan guys. 7.50 kita nak start makan malam dah. Yang ini makanan yang diorang bagi tau, untuk bakar-bakar. Yang ini kita bawa sendiri. Tunjuk. Oh, kita nak start buka api dah. Sendiri. Yang ni kita bawa sendiri. Dekat sikit. Ni nasi kembara ready to eat. Lepas tu yang ini kita ada samyang, shin ramyeon, black pepper sausage, cheese, dengan yang tu lamb shoulder kita orang marinate sendiri. Guys, kita nak buat sos sukiya. Ada roasted sesame, kiwi, lepas tu ada garlic dengan chili. Kita tuang kat dalam ni. Nampak tak? Oh, I think sos yang dia bagi. Masuk lagi. Ni sikit. Kecap. Kita try ni pula. Boleh dah. Beef skewer. Dapat. Itu pun baru kita dah makan. Ini lebihan.
kambing yang kita perak sendiri guys. Mesti lah. Guys, kita nak try kembali ready to eat nasi tomato. Okay, warmer ni dalam ni, okay. Lepas tu kita letak 200 ml air. Lepas tu kita tutup selama 7 hingga 10 minit. Lepas tu kita tengok Oh, bau dekat macam dekat kenduri kahwin lah. Wah. Kecil-kecil je ayam dia. Tapi banyak juga. Nasi tomato dari Kembara, ready to eat. Sasak. Tiga kawan dia kuat gila. Okay, dia nak rasa pula. Ambil nasi, ambil ayam. Nak. Guys, kita nak pergi jalan-jalan tengok suasana malam dekat campsite ni. Oh, tengok ni. Sepanjang ni ada lampu. Ramai tadi jalan kat sini, dia orang bawa dia orang punya haiwan. Sebab kat sini pets friendly, boleh bawa haiwan. Jadi je lah. Ni. Kita nak tengok dekat ni, kat tengah padang ni. Dia orang buka projektor. Cerita apa ni? Ada campfire. Kalau buat marshmallow boleh masak kat sini. Lampu. So kita nak lalu-lalu dekat sini, nak tengok apa dekat belakang tu. Ini ada apa? Oh, ni untuk orang yang kemah dekat bawah ni, the groove. Ni tandas dia orang sebab dia orang akan dapat tanda sharing. Ada water filter. Bila ambil air kat sini. Yang ini sinki, basuh tangan semua. Belakang ni tandas. Kat sini dia buat projektor. Siapa nak berkumpul, tengok cerita, boleh tengok kat sini ramai-ramai. Tapi mostly semua buat hal masing-masing kat sini. Time ni semua ambil angin dekat kawasan ni nak tengok. Maybe weekend baru ada orang gathering. Ataupun kalau ada orang buat team building ke, mungkin kat sini ramai je kan. Ni kafe dia. Kafe dia malam. Cantiknya. Ni boleh jadi tempat OOTD, estetik. Lepak-lepak, healing. Macam dalam cerita Mr. Bean, dia jatuh daripada cahaya. So kita nak sambung lepak dekat sini. Good morning guys. Sekarang 8.59. Kita nak pergi breakfast. Breakfast start pukul 7 sampai pukul 10 pagi. So jom kita tengok menu apa hari ni. Guys, breakfast dah sampai. Ada nasi lemak dibagi dalam cup, comel. Lepas tu buah, salad, dimsum. Yang ni mantau ban, coklat dengan teh. Jom makan. Mana bisa meeting. Ada anggur dengan tembikai.
Dan habis. Jom gerak. Alright guys, sekarang dah pukul 11.14. So kita nak pergi check out dah. Kita check out awal. Check out boleh pukul 12 sebenarnya, tapi kita check out awal sikit hari ni sebab ada benda nak kena settlekan. So ini je kita punya pengalaman dekat Ikan Glamside. Kalau korang berminat nak pergi sini, memang highly recommended sebab dia punya tempat bersih, lepas tu dia punya view cantik, suasana dia tenang. Kalau korang nak healing, memang berbaloi lah atas sini. Staff dia pun semua friendly. Okay, kalau nak pergi glamping boleh try sini. Bye. Dia pet friendly. Kalau korang nak bawa majikan bulus korang kan, tak kisahlah kucing ke, sugar glider ke, capybara ke, sekali korang lah. Tapi kena jaga betul-betul lah Okay, bye. Let's check aircon. Tutup. Okay, dah tutup. Katil semua dah kemas. Barang semua kita dah letak kat dalam kereta. Dah keluarkan. Tandas semua dah kosong. Okay. Bye bilik.